Dalam internal paintwork kita sudah buat, dan external warna kelabu dengan warna oren pun dah siap. Hai guys, hari ini saya nak terangkan tentang kita punya forklift refurbish process. Kalau kamu tak tahu ya, company kami selain daripada repair forklift dan sewa forklift, kami juga menjual forklift recondition ataupun forklift second hand. Tapi sebelum membuat delivery pada customer atau memberi forklift tu pada customer kita ya, forklift kami akan melalui, dia akan go through satu full refurbish process. Step 1 adalah kita akan dismantle semua barang-barang daripada forklift. So macam kamu boleh tengok enjin, gearbox semua dah dismantle, tayar, axle belakang pun dah keluarkan, wiring system semua kita dah kasih barai lah. So kita akan tinggalkan hanya rangka forklift sahaja. Ini adalah step nombor 2. So step nombor 2 macam kamu boleh tengok kita sudah dismantle semua barang-barang. So kita akan buat repair dan paint works untuk forklift punya body. So, macam kamu boleh lihat dalam internal paint work kita sudah buat, dan external warna kelabu dengan warna oren pun dah siap. Step nombor 3 guys. So semasa ada satu team tengah handle yang body works untuk forklift tu, lagi satu team dia orang akan standby enjin dengan transmission. So enjin macam kamu boleh lihat dah buat complete overhaul. Alright, mari sini boleh tengok. And then gearbox pun kita dah buat full transmission overhaul. So lepas tu kita akan cantum dua-dua ni dan masukkan dalam forklift. Step nombor 4 dalam proses refurbish forklift adalah untuk pasang balik spare part dan barang-barang di sekeliling forklift tu sebelum kita turunkan enjin dan gearbox. So macam kamu boleh tengok hydraulic filter lah, wiring, fuse box, steering, control valve, semua dah pasang balik. Step nombor 5 guys. So sekarang kita akan turunkan enjin dan gearbox dalam forklift. So ini adalah komponen yang utama. So lepas kita dah turunkan enjin dan gearbox, kita akan pasang balik barang-barang kecil juga sebelum pergi pada wiring works. Step nombor 6, langkah ke-6 kita akan pasang balik wiring. So dah buat complete wiring ni, kemas kini wiring dengan barang-barang yang kecil lah, seperti dashboard, yang benda-benda kecil ni semua kita akan pasangkan. Step nombor 7, kita akan pasangkan balik tayar semua dengan tayar baru. Buat pasang balik mask, ni dia panggil mask untuk forklift. Dan final touches dia lah, kita akan tampal dia punya stiker. Ni stiker yang capacity dia semua kita akan tampal. Langkah ke-8, okey, ini adalah final step Lepas kita dah siap semua repair work, manager kita akan buat final QC, quality checking ataupun quality control. So di step ni kita akan check betul-betul semua, dan lepas tu kita akan test dia punya function pun. Kalau dapat detect masalah-masalah yang kecil kita akan rectify dekat sini sebelum membuat penghantaran. Itu sahaja kita punya 8 step full refurbish process. So untuk customer yang dah beli forklift dengan kita ataupun dah sewa untuk long term contract kita akan buat full refurbish proses ini sebelum delivery. So sebab tu kamu boleh tengok bila kita dah jual forklift, kita berani untuk bagi 1 year warranty sama macam brand new unit. So kalau ada siapa-siapa yang minat untuk beli used ataupun recon forklift, boleh DM atau contact kami. Itu saja guys untuk hari ini. Harap video ni dapat membantu anda. Jumpa lagi dan see you soon. You talking to a real goat.